Okey, sekarang kita dah sampai Omek. Hari ni saya masak ayam 3 budak gemuk. 3 budak gemuk? Ya, 3 budak gemuk. Asal cakap macam tu. Apa? Mana tak ada apa pun. Aku banyak jaga kata Jangan nak salah faham eh. Saya tak apa, saya tak apa. Saya cak. Saya tak apa. Sabar. Ni kita ambil ni. Makan ni kita kena ingat orang belakang sama tau. Ha? Kena ingat orang belakang sama tau anak-anak. Jangan ambil lebih-lebih. Pinggan. Tapi perabot. Pinggan. Bagi mak. Abang. Jangan bongkok kamera. Semua sendiri. Jangan. Oh. Anak peha. Anak yang ni, adik nak yang ni. Anak yang ni. Oh, yang ni. Ya Allah, apa si rabuk sangat ni budak-budak ni. Kalau kau tak boleh hormat aku, hormat makanan weh. Woi, sampai tumpah. Jangan macam kau ah. Aku kau yang buat. Astagfirullah. Tepi kamera. Tepi. Ambil tolong setting kamera ni. Ya Allah Tuhan. Nangis nasi ni Allah. Banyak. Menangis nasi. Ambilkan kuah. Dia kering. Masih ada. Nasi lagi. Ini nanti gara-gara kau ah. Siapa lagi mau nasi? Buat nasi sikit lagi. Nak apa? Nak. Boleh nak kuas sikit lagi apa? Okey dah. Terima kasih Una. Sama-sama. Nak. Una timun habis. Bukan. Betul. Pandai lah aku buat. Kau letak je lah aku tahu. Siapa ni? Oh, Arif. Nasi. Sabar. Aku dia pakai salah, mungkin ada apa-apa pun. Ini yang beli apa? Saya beli. Tepi. Tengok tu, dia main-main okey tau. Dia main-main makanan. Kau jangan main makanan tu. kita kan mau telur. Siapa lagi mau telur? Siapa lagi mau telur? Nak bawang sikit. Okey. Aduh, segabut lah aku dengan dia ni. Juna. Bakar. Lapar. Juna, kau beli satu nak. Telur. Ayah tadi Ada guna tangan dia je gelinya. Nak ayam. Siapa lagi mau telur? Nenek. Nak bahagian tulang-tulang nak. Saya boleh. Boleh? Nak bawang, nak sos. Kelaparan. Sofi nak yang mana? Buang bawang kecil Tapi, oh ni ada sayap. Sofi nak sayap? Nak. Nak kuah sikit lah sikit. Sambal. Sambal ni. Nasi lagi. Wih dah habis bikin rasa je. Ha? Isi.
telur Aslah. Aslah itu tu kopi telur. Semua dapat makan, semua dapat Jumpa makan. air berlaku tu. Jumbo ni, jumbo. Jumbo. Kurang. Una, rasa macam ayam kicap gemuk. Ya, rasa ke? Sabar. Tiga budak gemuk. Yeah, it's so good. Ya Allah, Henry tak dapat nasi. Sabar, Ahmad. Sabar je, Pi. Tak dapat nasi. Okey tak? Tak, dia bau. Tapi okey ke? Kau nak ambil sikit nasi-nasi orang sikit. Dah, Aisyah macam tahu lah diet. Eja tak payah diet, Eja. Nasi. Kalau nak makan, Eja kena makan. Jangan diet, Eja. Rugi kalau diet. Licik. Saya muda, saya sempat record before and after. Before and after. Okay, kita punya nasi licik ni. Habis. Licik. Telur pun tinggal satu je. Habiskan. Yang ni janji tak sakit perut. Yang ni tak janji tak sakit perut macam Rif tu. Mana, Rif? Ha. Rif tak muka dah sakit perut. Semua tengah-tengah makan. Tapi makan capit. Tak masuk mulut lagi. Ya. Diam hang. Aku tengah kawan dengan hang. Masing-masing tengah makan. Apa? Lanjut, Pi. Rasa dia kali ni memang sama. Cik hang. Apa tengah kawan dengan hang? Rasa tiga budak tu putus buat ke ni? Kenapa? Yang boleh buat kedai lah ni. Ha? Oh, empat budak gemuk. Ya? Bukan aku. Jangan katakan aku. Okay? Masih tengah makan. Aina okey? Tak makan dah lama dah. Aina tak makan lama dah. Nanti masuk office. Lepas tu, pandai nak guru Zaina. Nanti kira Aina nak kerja Najis mana Aina makan. Aina kan? Aina memang macam tu. Semua masing-masing tengah makan, dapat gila. Lepas konten recreate TikTok tu, tengok habis licin. Kita gabung, ya. Ya, kenapa? Kita nasi lah kita orang. Allah, Ihin. Minta maaf sangat-sangat Ihin. Nasi tak cukup Ihin. Nasi baik Ihin cepat makan. Sebab dia tolong adjust apa tu, kamera. Thank you, Una. Makan. Dia dapat makan tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nasi baik Dia ada. Tak ada. Okay, next time. Sorry Daus. Ihin duduk makan Ihin. Ni siapa ni bagi tumpah ni nasi ni? Ya Allah, budak-budak ni. Buah hanyalah. Hei, bagi tumpah nasi ni. Kenapa? Nak kena putih kan? Ha? Bagi tumpah nasi. Mana ada? Dia cakap ada. Kau bagi tumpah nasi. Habis licin korang. Kita punya ayam paling gemuk. Tiga budak gemuk. Kita pergi. Kita sosokkan kita bawa pergi jalan-jalan apa. Tengok macam-macam muka lapar. Berbumbungkan angkasa kelabu. Lantainya bumi retak seribu. Nah, ya CEO yang jai. Tapi semua tu dia punya ayam kicap tu something sedap gila. Tulang ni kalau saya boleh makan, saya makan tau. Sedap sangat-sangat. Saya bagi 5 bintang pada Una. Lepas ni nak ikan kicap pula. Mana tahu dia sedap kat ayam je. Dia kat ikan kurang. Saja mancing. Ikan gemuk. Ikan tu gemuk. Kita kutuk ikan tu. Nanti buat daging harimau menangis. Daging harimau menangis. Daging harimau tumbang. Habis. Tak sempat ke? Tak sempat. Ni suruh Aina suap. Ayolah. Makan. Rasa sikit je. Malu-malu pula. Don't cry. Ni orang minta ayam tak ada daging harimau menangis.
Okay Una, thank you so much. Makanan sedap sangat. And dia a bit pedas tapi alhamdulillah boleh telan lah juga. Ya, Boleh Kak telan. Cepat mau bagi tak? Ipan bagi Kak Aiman. Ya, Ipan bagi dekat Aiman sampai habis pedas. Aiman habis ke nasi Ipan? Alhamdulillah lah, at least tidak buang. Tidak buang. Kalau buang membazir. Nampak kan? La ilaha illallah, keren banget kamu dua nih. So, Una terima kasih sebab masak sedap-sedap untuk kita orang semua. Semoga Una dimurahkan rezeki. Diperluaskan lagi rezeki Una. Amin. Terima kasih Una. Sedap sangat-sangat Una. Bila nak kahwin, umur dah berapa dah? Kau bila nak kahwin dah tua? Kau pun bila mau kahwin, Aku kau pun bila- sama aja tua. Umur muda muka tua. Tolonglah kafe, comel lah. Dibincangkan ni, apa yang dibincangkan, apa yang busy sangat ni. Apa yang menjilat jari? Bila burger ada masak kicap. Ya, dia cakap biasa. Dia cakap biasa sampai menjilat-jilat ni. Biasa mulut tak duduk. Memang biasa. Mana dia? Kenapa masih dipanggil? Hari ni saya masak sedap sangat Datuk. Sorry Datuk. Maafkan aku abangku. Sorry. Sorry. Datuk tak sempat makan. Loyo ke? Rina pun tak sempat makan. Tapi saya sedap kali ni. Tolonglah buat lagi. Minggu depan. Minggu depan sedap sangat. Tak Una boleh buat warung Una. Yes. Sumpah sedap. Ha, sini sedap. Sumpah sedap. Ha, sumpah sedap. Kali ni tak... Kan? Kalau dia makan, dia makan. Rai dia makan sekali. Ini tolong tengoklah dia ni. Tak apalah, dia ada bini. Biarlah bini dia uruskan. Kalau yang ni tak apa saya uruskan. Pan hari ni memang laku Sofan lah, pikapan lah. Una dengan Ipan bila? Tak tahu ke? Saya rasakan itu saja tu konten saya pada hari ini. Masing-masing maklumlah baru masuk konten, baru masuk office lah kan. Sebabutlah. Tolong habiskan. Ya Allah, alhamdulillah nampak kata sedap walaupun mulut tu kata tak sedap kan. Kurang sedap. Dalam konten orang suruh lap mulut tu. Serabut tengok mulut hang tu. Lama yang tak dapat vitamin. Sebab Abang cakap partnership tak tahu siapa lagi. Saya bagilah vitamin Z kat korang. Satu. Masa tak hari ni baju Aina sama warna dengan siapa? Dengan siapa? Oh! Syam! Jangan reveal! Rika jangan reveal baju sama dengan siapa. Tapi ada dua. Weh! Lah ni dua beradik ni buat apa ni? Ni dua beradik ni buat apa ni kat belakang? Buat apa ni? Saya tak bawa ni. Ni siapa? Tak tahu. Hari ni first day masuk office. Memang huru-hara. Yalah cuti seminggu lebih kan. Memang dapat cuti. So bila masuk ni dia macam zoo sikit. Kecoh betul dah lapar semua tu. So alhamdulillah konten hari ni settle. 3 budak gemuk kita memang settle. Lincin habis. Gila korang, seriously. Korang kena tak resipi pada Una. Ada dah saya dah record dekat depan. Oh iya ke? Maksudnya itu saja korang jumpa dekat next content, okay? Ya Allah. Alhamdulillah. Dia bagi tahu dia kenyang. So Nini nanti tolong bagi makan time malam pula thanks to me. Betul. Lepas tu Nini boleh datang sini kot lepas ni. Bagi kita orang makan pula. Nini tolonglah. Mak Kodok tolong bawa Nini datang office buat konten masak kat kita orang pula. Kita kena nak rasa Bukan juga. ni. Tunjuk Nini dekat satu office bawah kita kejut. Reveal. Lepas tu masak. Sekali lah tu kita. Minta bini dia bukan bini kita. Oh iya. So korang jumpa dekat next content lah. Bye. Terima kasih menonton.